Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya dapat satu soalan Mahathir, saya dah ada gold bar. Okey tak bila saya daftar dengan Public Gold, saya jual balik dan saya masukkan balik ke dalam akaun GAP, Gold Accumulation Program. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, pemahaman this one untuk pemahaman bagi mereka yang newbies. Apabila tuan-tuan dan puan-puan dah ada emas Public Gold, gold bar, okey, contoh yang ni insya-Allah mungkin penabung ni dibeli daripada rakan dia. Contoh tuan-tuan dan puan-puan, this one contoh 1 dinar. Tuan-tuan dah ada 1 dinar, tak perlu dah nak jual kat Public Gold, lepas tu nak masukkan duit tersebut di dalam akaun GAP. Tuan-tuan simpan 3 tahun dan ke atas, sebab emas untuk jangka masa panjang. Jadi tak perlu jual, simpan sebaik mungkin 3 tahun ke atas. Maknanya start berfikir 1 dinar untuk apa, 1 gram untuk apa, 5 gram untuk apa, 10 gram untuk apa. Okey. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, apabila dah capai matlamat, masa tu dah sampai 3 tahun dan ke atas, tuan-tuan dah capai matlamat, jual. Okey? Jual kat mana? Saya syorkan jual di Public Gold. Kerana di Public Gold harga lebih tinggi. Harga lebih tinggi. Jadi bila dapat emas fizikal daripada rakan-rakan, ni bagi newbies, simpan sebaik mungkin 3 tahun ke atas, insya-Allah dah capai matlamat, baru kita jual emas tersebut. Right? Ingat, emas untuk jangka masa panjang, untuk jangka masa pendek, pergi pada ASB dan tabung haji. 2 tahun ke bawah, ASB tabung haji. 3 tahun dan ke atas, pergi pada emas. Dapat sesuatu, tekan link dekat bio. Saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold, capai matlamat dengan emas. Assalamualaikum. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya bantu tuan-tuan dan puan-puan menabung emas di Public Gold, tekan sign up, isi detail yang diperlukan. Saya akan hubungi tuan-tuan dan puan-puan dalam masa 24 jam. Terima kasih.